saya suka sebab bila waktu rehat kita akan baca juz Al-Quran lah. Buka puasa, lepas tu pergi solat tarawih, bertemu orang. Berbuka puasa. Pergi bazar. Pergi bazar. Tarawih sama-sama. Tadarus Al-Quran. Yang mulai? Tadarus juga. Dalam bulan Ramadan ni kita dapat mengeratkan silaturahim dan sepanjang waktu rehat kita dapat melakukan tadarus mengikut kumpulan. Baik-baik, nanti tak sempat raya. Balik awal. Lepak lepas ni. Lepas apa yang Solat tarawih. Balik awal. Setiap malam lepas berbuka saya suka pergi surau untuk terawih. Saya dapat berterawih dengan rakan-rakan, ibu bapa dan orang lain. Suka pergi bazar. Dapat buka, dapat berbincang lah kan. Ini dapat tarawih, dapat muncul, dapat mentor. Boleh tak macam sikit baju raya warna apa tak? Ni baju raya warna hitam. Hitam betul premier. Orange. Warna apa? Saya beli hijau. Ni tak bubble. Tak tahu lagi, tak beli. Tak tahu lagi ya. Tak tahu ke rasa? Tak tahu lagi. Okay. Hijau. Emas? Oh, brown. Dusty pink. Bercadangnya ialah warna green. Tapi saya ada baju yang lain. Temanya warna-warni. Suka hati nak pilih warna apa. Asalkan berbaju baru. Ada dua tema. Pertama emerald green dan juga warna hitam. Purple dengan warna merah. InsyaAllah hijau. InsyaAllah warna biru. Ada 3 warna. Ada warna kuning diraja, warna emerald green, warna putih. Saya suka semua warna. Seperti sedia kala, setiap tahun akan tidak gagal balik ke Kuala Terengganu. Pulang mestilah ke kampung saya. Okay. Masih Kedah Sungai Petani. Mestinya lah balik kampung rumah suami di Kedah Sungai Petani. Balik kampung ke tak tengah fikir lagi. Dia mungkin tak sempat kot. So kalau tak sempat tu akan balik KS juga. Dan balik kampung semestinya pantai. Tahun ni saya balik ke Terengganu, rumah mak mentua saya. Okey, ikutkan tahun ni ialah kampung belah suami saya di Kelantan. Okey, jadi di kesempatan ini saya menyusun jari memohon maafan dahulu. Okey, pasti ada salah silap terutama pada anak-anak murid saya, bekas anak murid. Okey, dan saya harap kita raikan Ramadan yang berbaki ni dengan aktiviti yang bermanfaat lah. Sikit tarawih pada malamnya dan untuk hari raya yang akan menjelang tiba, sambutlah dengan keriangan, jangan dilupakan orang yang susah. Di sekitar kita pasti ada orang yang susah dan bantulah sedaya